tahun ni ramai orang beli lembu kita kan? Betul lah. Alhamdulillah, tahun ni memang syukur betul. Lagi-lagi memang permintaan lembu pada tahun ni kan banyak kan. Bang, itu macam Ustaz Hairi lah. Assalamualaikum Man. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar Man? Lama tak jumpa. Baik, Alhamdulillah. Itulah kebetulan petang-petang ni free tu yang jalan-jalan kampung ni. Tengok kamu ada kat kandang, singgah kejap. Itulah pasal nampak Ustaz jalan kat sini. Allah Man. Tengok perniagaan kamu cantik lah. Perniagaan pun dah besar nampak. Alhamdulillah, permintaan tahun ni memang tinggi. Tahun ni memang banyak permintaan, tambah-tambah lagi nak raya haji ni. Dan ayah kami pula sakit.